Perlu ke remaja guna retinol? Jujur saya cakap retinol ni memang hebat. Dengan sifatnya yang potent. Potent ni maksudnya kuat. Sebenarnya ia lebih sesuai untuk menyasarkan masalah kepada kulit yang lebih matang. Macam garis halus, kedutan dan pigmentation yang degil tau. Tapi kulit remaja ni lain tau. Masih muda, masih lagi bagus dalam proses pemulihan semula jadi kulit. Jadi kulit remaja tak perlukan bahan yang terlalu kuat seperti retinol. Malah kalau anda gunakan retinol tanpa ilmu yang betul, ia boleh beri banyak kesan lebih buruk daripada kesan baik, terutama untuk remaja. Antaranya over exfoliation, skin barrier rosak, kulit jadi mengelupas dan terlalu sensitif. Keduanya, kulit jadi merah-merah dan kering ya, sebab retinol ni cenderung mengeringkan kulit, membuatkan kulit rasa pedih, terutamanya di awal pemakaian. Ketiganya, mudah kena sunburn. Retinol ni memang boleh tingkatkan sensitiviti kulit terhadap cahaya matahari. Kalau anda tak pakai atau tak konsisten pakai sunscreen, memang lama-lama kulit boleh rosak dan susah nak pulih.